Hari terakhir kami dekat Harbin, sebelum naik flight pukul 8 malam, kami berjalan pula dekat sebuah bandar yang dipanggil Harbin Chinese Baroque. Mula-mula tu kita orang pun tak faham apa dia cakap kan, Baroque kan. Rupanya dia bawa ke sebuah tempat yang kita boleh tengok seni bina China lah. Jadi ada macam-macam bangunan yang cantik-cantik. Dekat sini sebenarnya sesuai untuk kita bergambar, berjalan, cuci mata dan menjadi antara tempat tumpuan untuk orang lokal datang berjalan dekat sini. So macam-macam spot untuk bergambar dan macam-macam jenis style bangunan tau yang sangat cantik-cantik yang diorang bina dekat sini. So dalam suasana sejuk tu, bolehlah kalau kata masing-masing nak ambil video, nak ambil gambar. Setiap kedai dia memang ada design dia yang tersendiri dan memang sangat cantik dan menarik. Ada yang kita nampak macam bangunan lama macam ni. Yang ni pula kita boleh masuk tengoklah kedai yang jual coklat. Tapi banyaknya kita tak boleh beli sebab ingredient dia ada banyak yang tak halal. So bolehlah cuci-cuci mata dan tengok-tengok je lah dekat sini. Kalau nak beli kitchen semua, nak beli cendera hati apa semua ni, bolehlah, tak ada masalah. So ni antaranya tempat kami berjalan dekat Harbin ni. Dia panggil Harbin Chinese Baroque. So kalau macam ni nak cari spot-spot gambar yang cantik, bolehlah datang ke sini. Dia sangat dekat dengan Masjid Harbin tu. Kalau korang ada tour guide ataupun driver, suruhlah dia datang sini. Tempat macam ala-ala kungfu tu pun korang boleh datang kat sini juga. Mungkin ni pernah jadi tempat untuk penggambaran filem aku rasa. Jadi selesailah trip aku 4 hari di Harbin. Dapat bagi makan harimau, dapat berjalan malam di Snow Valley, dapat main ski, anak-anak main snow, dapat main snow slide, dapat main banana boat, anak pun merasa salji yang tebal. Jadi korang boleh jadikan episod yang aku cerita ni adalah macam sebuah perjalanan korang. Kalau nak plan trip dia dan kos, korang boleh klik link dekat bio. Macam aku cerita ni, perjalanan aku 4 hari je tau, termasuk 2 hari transit. So apa-apa soalan, komen je.